Dulu, orang tanya, boleh ke JDT lawan klub Jepun dan Korea? Sekarang, soalan dah berubah. Assalamualaikum dan salam sukan. Realitinya sekarang, Johor Darul Takzim bukan lagi underdog. Mereka sudah buktikan satu perkara besar. JDT mampu bersaing dan menang di pentas Asia. Klub dari Jepun sudah ditewaskan. Klub dari Korea bukan lagi halangan. Sekarang, cabaran sebenar hanya tinggal satu. Klub Timur Tengah. Dan di sinilah ujian sebenar bermula. Pasukan dari Timur Tengah bukan sekadar kuat. Mereka ada pemain bertaraf dunia, fizikal luar biasa, dan pengalaman pentas besar. Ini level yang berbeza. Ini bukan sekadar taktikal. Ini soal mental. Tapi jangan silap, JDT hari ini bukan JDT dulu. Dengan fasiliti bertaraf dunia, pengurusan profesional, dan mentaliti menang, mereka sudah sampai tahap ini dengan merit. Dan satu lagi kelebihan besar, bila bermain di Stadium Sultan Ibrahim, ia bukan sekadar stadium, ia tekanan, ia medan yang boleh runtuhkan mental lawan. Sekarang, persoalan sebenar, adakah JDT bersedia untuk langkah terakhir? Menang lawan Jepun dan Korea itu satu statement. Tapi untuk jadi kuasa Asia sebenar, mereka perlu jatuhkan klub Timur Tengah. Kalau berjaya, ini bukan sekadar kemenangan klub. Ini sejarah bola sepak Malaysia. Tapi kalau gagal, realitinya tetap jelas. JDT sudah semakin dekat dengan puncak. Jadi sekarang, jujur, JDT dah level Asia sebenar atau masih belum cukup untuk lawan Timur Tengah? Komen sekarang. Dan subscribe Northern Football Insight untuk analisis bola sepak paling padu tanpa tapisan.